Okay guys, tanpa cover. Hari tu aku dah tanya banyak yang jawab intro, tapi aku nak buang intro tu. Baik dengar ada original songs kan. Ceritanya aku nak buat lagu tanpa ni lebih feel dan dramatik lah. Okay, aku tak nak buang masa. Macam slow je. Aku lock je lah 90. Untuk key sebenarnya aku dah tahu dah key. Daripada G minor aku turun ke E minor. Okay, aku punya plan ialah start dengan acoustic, ada string, verse tanpa chorus, build up solo apa semua dengan string, and then terus part last. Motor pula. Aku nak buat dia solo violin sebenarnya. Dia sebenarnya kalau aku dapat main violin tu berabuk guys. Ceritanya aku dulu pernah ambil elektif violin. Habis berabuk aku punya dagu. So lupakan pasal violin, aku tekan je kat keyboard. Studio violin Van. Aku nak tambah string lagi. Nak bagi dia full sikit dekat intro. Cello macam tum 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 pizzicato. Kita program drum pula. Tum 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 macam tu. Kita record bass. Build up solo. Kita double. Masa aku nak edit video ni. So ni part last. Kita double. Kita record gitar pula. Kita double. Part solo. Okay, ni part string Kita layer lagi string. Kita double low. Ini antara yang lama jugalah. Bukan sebab lagu ni susah ke apa, tapi daripada mula-mula nak buat sikit je jadi banyak. Lepas tu kerja, hidup kena teruskan. Memang kena siapkan. Macam korang juga, kalau korang ada nak buat sesuatu, jangan pernah berhenti buat, teruskan buat. Dan kalau korang sekarang masih fikir lagi nak buat apa, dah stop fikir, terus buat. Okay, jom kita record vokal. Kita buat dia punya verse dulu. Resah tanpa feel sedih, depressed, mencari Tuhan, tak ada hala tuju. Tanpa awal-awal ni memang tak ada double apa semua lah. Next part. Benar-benar low. Kini kita double. Kini part climax. Benar-benar kuras. Ini kita double. Kurasa. Kita buat dia punya low. Dalam relung. Kita double. Dalam relung. Yang ni kita buat harmony. Ku tanpamu. Kita double. Tanpamu. Nak ambil falsetto. Tak payah kot. Ku mati. Alright, nak tengok result? Tunggu next video.